Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada anda semua. Kepada suami ataupun isteri yang sedang berkonflik itu, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan hati. Kalau tak boleh berbincang bersama kedua pihak, maka saya syorkanlah anda berjumpalah dengan kaunselor yang berdaftar, sama ada secara percuma ataupun berbayar. Kalau percuma boleh dapatlah bersama di agensi kerajaan. Kalau berbayar, banyak je di luar sana. Yang berbayar ada yang RM80, sesi ada 100, 150, ikutlah company tersebut ataupun konsultan yang menyalikan kaunseling tu. Bukan apa tuan-puan, kalaulah tuan-puan biarkan saja takut perkahwinan tu dia dingin dan perkahwinan itu tak dapat diselamatkan. Satu, yang kedua, kalau tuan-puan jumpa salah orang yang sama ada kawan ataupun bukan kawan, ahli keluarga yang tidak dilatih secara profesional, sayanglah perkahwinan yang telah dibina habis runtuh begitu saja, terlerai begitu saja. Jadi saya syorkanlah tuan-puan untuk berjumpa dengan kaunselor yang profesional berkaitan untuk menjaga perkahwinan. Ya, walau bagaimanapun bukanlah semua kaunselor mahir dalam urusan penyelidikan isu perkahwinan ini. Jadilah mereka yang benar-benar ada kelayakan dan kompetensi dalam bidang tersebut. Jadi insya-Allah kalau untuk saya, tuan-puan bolehlah berjumpa di Masjid Tunku Zainal Abidin Putrajaya, bawah TSP Jakim, Keluarga Sosial Pemasyarakatan Jakim, bertempat di Masjid Tunku Zainal Abidin Putrajaya. Dan juga boleh juga menghubungi kaunselor Perkim, atau bolehlah Google menghubungi kaunselor Perkim, dan nanti kaunselor Perkim akan membantulah di mana lokasi dan tempat sesuai untuk menjalankan kaunseling tersebut. Itu saja daripada saya. Semoga anda berbahagia dalam alam perkahwinan ini. Selamat maju jaya dan semoga bahagia selama-lamanya, insya-Allah.